So dah siap filem ni, biasa lepas seminggu apa akan datang balik lah. Untuk kita buat check up lah, kalau ada bubbles ke, ada yang kita akan teruskan cat. Okey, faham. Tapi sebab abang jauh insya-Allah nanti bila abang pergi abang lalu sini. Kalau dulu ni Saya ni lah. So macam warna putih ni, biasa warna putih, biasa belah depan ni kan kita rek kena habukkan bawah-bawah ni, nanti dia akan kotor sikit. Abang jangan risau. Nanti kalau rasa abang dah basuh dia tak hilang, buat datang ni, kita ada cleaner dia. Okey, kita keluarkan. Okey, faham. Biasa warna putih memang dia akan ni sikit lah. Tak nampak. So tapi yang first 2 minggu pertama tu abang kena datang. 2 minggu ke? Lepas 9 ke abang balik ride ke abang datang. Sebab kita nak check filem mana tak kat, kita tu akan check. Okey, faham. Kita nak pilih datang. Dia tak nak kompet, dia kadang-kadang macam tu je. Oh, tapi maksudnya saya tak perlu buat apa-apa, biar je. Biar je, nanti abang datang. Dia akan Okey. terus trainkan ke apa tu. Ni yang abang kita buat tinted ni PPF juga ke ataupun tinted? PPF. Pasal bulan ni. Ni pun dia kat ni berapa sikit kan. Biar je. Dan nanti dia akan turun. Macam ni boleh jadi turun. Dia self healing tu macam ni, macam ni dia boleh turun sendiri. Ni kita pakai gel pasang dia. Kita ada gel dia campur dengan sabun. Gel ni yang lambat turun, tapi dia akan turun. Boleh lambat sikit.